Baik, sementara menunggu, aku akan tunjukkan cara-cara nak order Grab. Yang pertama, buka Grab dan pilih option car as korang punya kereta. Lepas tu pilih ke tempat mana korang nak pergi dan juga tempat di mana korang berada di sekarang. So macam aku nak pergi ke Terminal Aman Jaya, so itu adalah destination aku. Choose this pick up and kita book standard. So, benda pertama yang paling penting korang kena buat bila sampai ke sini adalah claim tiket bas di kaunter tiket. Selepas itu, korang kena tunjuk resit tiket bas yang korang dah beli tadi tu di kaunter tiket bas. Dan setiap penebusan satu tiket korang kena bayar sebanyak RM2. Jadi, sebelum menaiki bas, kita kena prep 3 benda, iaitu pertama, solat, surau berada di tingkat atas, kedua, minuman, ketiga, makanan. Yang paling terakhir sekali, menunggu. Dan tak lupa juga macam mana nak membeli tiket bas. Pertama, saya menggunakan tiket red bus. So, pilih tempat yang mana korang nak naik dan tempat mana korang nak pergi dan hari apa. Seterusnya, search bus, pilih pukul berapa yang korang nak pergi. Lepas tu tekan dan pilih tempat duduk yang korang nak. Lepas tu tekan seterusnya, masukkan info detail korang. Lepas confirmkan balik tarikh-tarikh tersebut. Pilih korang nak insurans atau tidak. Lepas tu bayar dan pilihlah pembayaran korang macam mana. Baik, untuk review, bas ini sangatlah selesa dengan banyak kemudahan macam contoh plug di sebelah kerusi dengan harga berpatutan. Tanpa buang masa, jom kita enjoy the view. Bas berhenti di RNR Rawang Southbound untuk melakukan berehat 5 minit sebelum meneruskan perjalanan. Baik, kita sudah tiba sampai ke pengakhiran video. Bagi saya, perjalanan ni adalah sangat-sangat best dan juga cabaran dia pun best juga, iaitu kita just cuma menunggu untuk kos dalam RM32. Masa yang diambil untuk tiba ke KL lebih kurang 4 jam. Overall 10 out of 10.